Sekarang kita dah berada di lapangan terbang. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Okey, untuk episod kali ni saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal, buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri mengembar ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi, dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas saya kongsikan kisah di Afghanistan dan alhamdulillah kami berjaya untuk memasuki Iran dengan menggunakan kapal terbang disebabkan kami tak boleh nak cross ke Iran menggunakan jalan darat. Sekarang kita dah berada di lapangan terbang Kabul setelah 2 bulan berada di Afghanistan. Alhamdulillah akhirnya kita akan terbang ke Iran, Mashhad, insya-Allah. Jumpa di sana. Chef, kami ku terkesit people force Jacob. So alhamdulillah kami terbang daripada Kabul sampailah ke Mashhad, salah satu ibu kota dekat Iran yang berdekatan dengan border Afghanistan. So kita tak masuk sampai ke Tehran lah, Tehran tu jauh sangat. Dan sampai sahaja touchdown dekat Iran, masa tu kami disambut oleh pramugari dekat sana lah. Dia sebut Khoshomadi Iran, maksudnya selamat datang ke Iran. Kami terus cari kawasan barang lah, maksudnya kami nak ambil barang-barang kami. Kita orang memang sangat teruja lah. Masa tu Aiman cakap, kita dah masuk Iran ni. Percaya tak kita dah masuk Iran? Betul lah, kita tak pernah termimpi pun sebenarnya nak masuk Iran ni. Dan masa saya tanyalah dengan Amirul, betul ke visa dekat Iran ni, VOA dia, visa on arrival dia 30 hari? Sebab ada yang kata 15 hari, ada yang kata 30 hari. Dan dia kata tak apalah, dia pergi ke kaunter untuk dia make sure lah sama ada 15 ataupun 30 hari. Dan masa tu Amirul terus pergi ke kaunter. Saya, Aiman dengan Adilah, kita orang tunggulah sampai beg kami sampai. Dan masa dekat airport tu, saya nampak macam-macam jenis manusia dekat situ. Maksudnya, culture dekat Iran ni mungkin berbeza daripada dekat airport negara lain. Sebab kan, saya nampak perempuan-perempuan dia semua pakai baju hitam. Ada yang tudung saja warna hitam, ada yang one piece daripada atas sampai ke bawah warna hitam. Dan saya buat kesimpulan awal, mungkin perempuan dekat Iran ni memang dress up dia macam tu kot. Dan semua pakai warna yang sama, iaitu warna hitam. Kecuali kanak-kanak lah, kanak-kanak dia ada pakai warna lain. Tapi yang dewasa, semua dia pakai warna hitam. Ada juga momen yang saya nampak bila penumpang-penumpang kapal terbang ni keluar, diorang ni akan disambut mungkin dengan keluarga dia ataupun kawan-kawan dia dengan bunga tau. So benda tu rare lah, jarang berlaku mungkin dekat Malaysia ataupun jarang berlaku dekat depan mata saya. Dan masa tengah memerhati tu, saya tengok Adilah termenung. Saya tanya, "Ayang, okey tak?" Adilah kata dia segan lah. Saya cakap, "Segan kenapa?" "Cuba tengok, orang sekeliling semua, perempuan semua pakai tudung labuh warna hitam, tapi Adilah dia pakai tudung bunga-bunga." So dia rasa segan lah. Dia mungkin akan diperhatikan lah disebabkan pakaian dia berbeza dengan orang lain kan. Dan masa saya cadangkan lah, "Abang ada je kain hitam dalam beg, nak pakai ke?" So Adilah kata, "Boleh juga." Saya keluarkan patu, saya keluarkan dan saya bagi kepada Adilah lah. Dan Adilah masa tu dia terus balut je kain tu supaya dia nampak macam orang Iran. 10 minit lepas tu Amirul pun sampai. Dan Amirul cakap, "Betul Mat, kita boleh dapat 30 hari dekat Iran ni." Saya agak lega lah disebabkan kalau 15 hari saja memang tak sempat nak buat apa-apa lah. Masuk je Iran, kita orang kena extend. Tapi kalau 30 hari kita tak payah extend lah. So maksudnya 30 hari tu cukup untuk kita nak explore Iran sebelum masuk ke negara seterusnya. Masa tu Amirul kata, "Mat, tak payah cari hotel sebab dia dah jumpa seorang host yang boleh host kami lah dekat bandar Mashhad tu." Nama host tu adalah Mas'ud Suhaili. Dia jumpa dalam
apps Couchsurfing. Dan masa saya tanya, kita tak beli SIM card lagi ni. Dan Amirul cakap Mas'ud beritahu SIM card dekat airport memang sangat mahal. Nanti kita akan beli dekat bandar lah. Dekat airport ni kita pakai dulu wifi airport untuk kita update dekat family. Masa saya tanya dengan Amirul, kita plan untuk duduk dekat rumah Mas'ud ni berapa hari? Masa Amirul cakap dia pun tak pasti. Nanti kita tengoklah keadaan macam mana. Dekat rumah dia nanti kita akan bincang. Selepas ni kita akan pergi ke mana. Guys, sorry kacau. Saya janji tak lama, 30 saat je. Saya ada hadiah nak bagi pada anda. E-book Ustazah Basikal, 30 muka surat. Saya bagi percuma je hari ni. Kisah dalam buku ni dah banyak buat wanita menangis dan berubah. Kalau anda rasa hidup anda perlukan sesuatu yang baru, cerita ini untuk anda. Saya boleh tarik e-book percuma ni bila-bila masa je. Jadi, jangan tanggung. Scan QR di skrin ini sekarang. Masa tu Alhamdulillah semua beg kita orang dah selesai. Dan kita orang pun bawa keluar beg. Dan Amirul carikan teksi untuk bawa kami pergi ke pejabat Mas'ud. So bila kita orang keluar je daripada terminal tu, ada macam-macam jenis teksi lah. Kita orang cari teksi yang muat untuk kami berempat, bersama dengan 2 biji basikal dengan semua barang-barang kami. Saya cabut rasa saya tak actually kira. Ya. Bicycle? हाँ चलते हैं Set adres şey bütün özel bu şekilde bu şarkış bu şey kimi gidiyor adres? Ya. Okey, lepas. Lepas. Salam. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita sekarang dah sampai di Mashhad. Sekarang kita on the way ke London Boulevard, InsyaAllah. Welcome to Iran. Yeah, thank you. Ya guys. Dan dalam beberapa minit je kami naik taxi van tu sampailah ke pejabat Mas'ud. Dan masa tu Mas'ud tak ada, dia pergi meeting. Tapi abang dia dengan staff dia lah yang sambut kami. Dia orang serve air teh panas lah. Dan masa tu masih lagi musim sejuk. So memang syahdu lah bila dapat air teh panas ni masuk dekat kerongkong di saat waktu musim sejuk, dingin lagi kan. Dan masa tu kami pun duduklah dengan abangnya Mas'ud dengan staff lain. Kami duduk bersembang dan Alhamdulillah mereka boleh cakap bahasa Inggeris. Dan masa tu Amirul dengan Aiman dia orang terkejut lah, disebabkan orang yang kami jumpa tu sebenarnya adalah kru-kru filem juga. So diorang ni rancak lah bersembang. What's the Yeah. It means people in Iran go to cinema and salesman and separation is. So, I think that's a mainstream. It's kind of mainstream in Iran. I think a bit mainstream, no? No. It's in Iran. It's, good. Sorry, means about 12 million toman. From 5 in the morning, people are at the cinema. Really? Yeah, really, people like it. I mean, that's good, you know, for the people in Iran to appreciate cinema so much. Yeah. That's great for Iran films. You have a cinema. That is the problem. Yeah.
the best SIM card here? Ask them for Masood. The Masood is perfect. Sementara Aiman dan Amirul bersembang dengan tuan rumah, saya dan Adilah set up basikal supaya mudah untuk kayuh selepas ni. Dengarkanlah deruang mimpi kau dalam isu waktu. Dia melalui jalanan jauh di bulu resah yang menggulung. Ucapkanlah baik kata restu membunga di hati. Harum mewangi di laman sepi, mengalir semangat membangkit jiwa. Lihatkanlah fitrah manusia, menghormati dan berkasih sayang. Kami sedar masa tu dah masuk waktu maghrib. Mas'ud dah ada dekat office lah. Dan Mas'ud cakap, jom kita pergi ke rumah family dia. Basikal tinggal, kami sama-sama pergi ke rumah keluarga Mas'ud. Masa kami sampai ke rumah Mas'ud, masa tu dah gelap. Kami dibawa ke bilik tingkat paling bawah sekali. Rupanya Mas'ud ada ramai adik-beradik lelaki. So bila kami sampai kat rumah dia, adik-beradik dia ajak kami untuk bermain satu permainan yang famous dekat Iran. Both 5 is good, so I pick 3-5. Use this again. And again, I should choose between 4-2-1 and 2-1. I'm 25 now, so I can pick this 25. So. And then how about the card? We don't play with the card. Oh, dia give This I can pick this because I already pick it. Alright. And so I pick this, and I'm 29. 29 is 3-1. Because I was 29 with this, Okay. I picked this. And if someone do this and don't have a worm, you can't pick one of these. You should have worm or 6, and this had 5 points. دو تا ورم برمیدارم بعد میتونم دوباره بندازم یا نه بعد الان 3 تا سیم دارم نه یکی And if his point was exactly 29, he can steal from me. 56 حساب میشن یا نه دو تا چیز ببخشید این الان 5 حساب میشه یا 6 And so چهار تا برداشتی 3 رو برمیدارم 37 بردارم دیگه I can choose this one Yeah. because I have 10. no, You can choose this too, yeah? No. No? You have this, so you can choose this. Okay, I choose one warm. 10, 15. But the point is, if you take one again, you cannot take. You cannot take One warm. once you can choose. Then I took 10. How many times you throw? As long as you want, but you cannot. It's risk, you know. More you take, maybe more number you get, but the risk that you lost is also high because The number. 25. Have at least one worm at the end. So If not, you cannot take I cannot take the warm. no, without worm. Oh No, you can take. Then So you lost. okay, I cannot take warm. Yeah, cool. But that's Dan pada keesokan harinya, Amirul dengan Aiman dia ajak kami pergi ke Bandar Mashhad untuk dia nak syuting apa yang ada dekat Bandar Mashhad tu. Dan lepas dia habis sarapan, kita orang pun nak pergi ke bandar. Dan masa tu Mas'ud dia ajar macam mana nak naik teksi ataupun bas daripada rumah dia pergi ke bandar. Dia bagi seorang satu kad macam lebih kurang macam touch and go lah untuk guna masa naik bas nanti. Sekarang kita akan ke makam Imam Reza, insyaAllah. Nah.
Dan waktu kami sampai je dekat bandar tu, kami nampak lah ada beberapa patung dan gambar-gambar imam-imam mereka lah. Pak Amirul cakap Mashhad ni adalah bandar suci orang Iran. Dia lebih kurang macam Mekah dan Madinah lah. Sebab tu korang nampak perempuan dia semua bertudung hitam dekat sini. Dan bila sampai dekat luar masjid, masa tu dengar macam ada satu pesta ataupun keraian dekat luar. So masa tu saya nampak lah ada orang berarak dengan bawa spanduk. Dia tulis dalam bahasa Parsi, tapi ada perkataan macam Fatimah, kita orang faham lah. Ada yang tengah menyanyi, ada yang tengah pukul gendang, dan ada yang pakai cambuk tu pukul dekat badan dia. Dan masa saya terfikirlah, ini ke yang dikatakan orang Syiah yang memukul-mukul badan tu? Tapi saya tak nampak pula darah kan. Sebab dalam benda yang video-video yang viral, yang Syiah mencederakan diri berdarah. Yang ni saya nampak tak berdarah pula. Okay, so sehingga di sini saja untuk episod kali ini. InsyaAllah saya akan sambung lagi untuk episod yang akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.